Itu dia. Strike lagi. Tak tahu ikan apa tu. Degup-degup ni. Kita tengok. Batunya berat, melengkung. Hebat. Ikan melompat-lompat weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. So dah lama saya tak turun. Hari ini saya turun kembali di Sungai Simpil lah. So kita tengok ada rezeki tak ada rezeki. So sebulan lebih dah saya tak datang kemari. Selepas hari raya saya cuti lama lah. Kerana anak-anak saudara kahwin lah, jenis kahwin, tu kahwin, macam-macam kahwin ada. So tak dapat nak hadir ke memancing ni. Jadi hari ini saya datang lah turun, ada free, ada luang masa, saya datang turun. So kita set up dulu, nanti kita memancing lah. Kalau ada rezeki, Alhamdulillah, saya akan buat konten lah pada hari ini. Okey sahabat, letih lah, penat rasa angkat barang-barang situ. Nanti kita set up dulu lah. So isteri saya buat dia dekat sana, dia dah mula memancing lah. So tengok di sana, dalam ni, kita tengok lah nanti apa hasilnya. Okey sahabat, hari ini pagi lah, waktu pagi dah dalam bulan 8 lah. Air dah surut. So air surut, so kita tunggu lah nanti sehingga air pasang. Kalau ada rezeki, Alhamdulillah. Kalau tak ada rezeki, ya kita balik kumpul berdarah. Okey sahabat. So pada sahabat-sahabat yang belum subscribe tu, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng dan juga like dan share. Serta beri komen yang bernas bagi memantapkan lagi channel-channel saya pada hari-hari yang akan datang. Okey sahabat, selamat menonton. So lanjut, so kita pergi set up dulu. Okey, kita set up dulu. So ini man saya lah. So kita tengok air pun dah surut. So kita tengok kalau ada rezeki, Alhamdulillah. Dia pun belum lagi mancing lah, baru set upkan pancing dia. Jadi tengok air surut ni. Okey sahabat, hari ni kita gunakan umpun. Tu dia, kita guna umpun, tak pakai udang hidup. Kita cuba pakai umpun lah. Kita mencari apa ni, semilang ataupun gerut-gerut serta ikan tanda lah, jenahak. Kalau ada rezeki nanti tengoklah. Umpun dia pun segar daripada ladang. Okey. Kita gunakan umpun. So kita baling yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tunggu. Tenang. Apakah ikannya? Semilang. Ada rezeki. Bolehlah buat lauk. Alhamdulillah. Basket. Tu dia, semilang. Tengok apa lagi yang dia kena. Adakah ia semilang? Atau ikan duri? Kita tengok. Ataupun ikan gelama. Ataupun tak ada. Tak ada. Tengok apakah ikannya. Semilang lagi. Ikan gelama. Ikan duri. Tak buat tu. Semilang. Ikan apa ni? Kerapu. Kita main sini. Kita tengok. Boleh lah. Kerapu. Dapat kerapu. Okey. Okey. Lanjut. Okey. Ada strike. Kenapa tak? Sangkut. Tolong. Tak. Okey. Ikan duri.
Okey lah, kita lepaskan balik. Kang apa ni? Tekan dulu kot. Lepaskan balik. Okey, lanjut. Ya dah. Tengok. Oh, tambah berdiri kawan. Cepat-cepat melengkung tu, melengkung. Tu dia. Tahu ikan apa? Kita tengok. Ikan apa? Kita tengok. Tu melengkung. Tu dia. Lukang. 9. Kita tak pasti, tapi laju. Oh, 9 bapaknya. Alhamdulillah. Tu dia. Oh, ada lagi tu kamu ni, ekor dia putih-putih tu. Bawa kemari. Tengok, kita bagi zoom sikit. Kita zoom sikit. Oh, tu dia. Okey, lanjut. Tengok apa yang kena. Okey. Tak ada. Oh, tak ada. Alright, saya tunggu. Stand by. Tak lagi. Melengkung lagi. Kita tengok apa dia. Oh, terbaik. Asyik dia je ni. Okey, tengok apa dia. Lagi 9 bapaknya. Kita promosi pula. Kita buat ni, rapatkan sikit. Besar tu. Alright. Okey. Rezeki. Okey, lanjut. Ya. Strike lagi. Tak tahu ikan apa tu. Ni. Kita tengok. Batunya berat, melempung. Hebat. Ikan melompat-lompat weh. Ikan bulan ni kot. Lagi lompat. Ikan siakap ke apa ni? Weh. Ikan bulan kot. Weh. Tak ada bawah. Kat sini ikan bulan. Tak ni. Angkat. Cuaca ikan. Angkut guys, buat apa? Angkut. Dapat balik. Ikan bulan. Okey. Pakai dah. Berat ni. Okey, kita tengok. Ayah kena. Lagi hutan. Okey. Lama. Hilang. Ngalah. Tu dia lagi satu. Strike lagi. Tu dia. Double strike. Tengok dia pula. Kita tengok. Tengok apa yang kena. Ada ke-9 juga. Bukan. Aduh, ikan lain. Sini. Tengok. Okey. Allah.
Sanggup dah. Okey, pas. Sembilan lagi, sahabat. 9 lagi. Alhamdulillah. Mantap. Tu dia. Mantap. 9. Ui. Ini terbuka. Ya. Bukan, daun baru. Daun baru. Okey, lanjut. Shut off camera. Lanjut. Okey, sahabat, kita tamatkanlah pada hari ini. Selesailah kita mancing pada hari ini. Air pun dah naik. Sampai atas dah. Kami nak balik lah. Dah siap-siap dah. Dah siap packing apa semua dah. Kami nak balik. So, Alhamdulillah lah pada hari ini sahabat. Ada rezeki. Okey lah, boleh lah kita buat lauk dalam 2-3 hari ni. Kita ada semilang, ada ikan bulan dan juga ada loban. Loban ni saja saya parking kat situ, tiba-tiba dia makan. So tarik lah. So dia strike off kamera lah. Tak dapat lah kita tengok macam mana dia punya ini ganas-ganas dia tu dalam air tu. Okey sahabat. So nanti selepas ni kita tunjukkan lah hasil-hasilnya. So semoga sahabat gembira menonton video saya serta selamat, sihat sejahtera bersama keluarga. So saya harapkan semualah sihat-sihat belaka. Okey sahabat. So nanti kita tunjukkan hasilnya. Okey sahabat. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada lain video. Okey. Okey sahabat, inilah hasilnya pada hari ini. Alhamdulillah, rezeki lumayan juga. Lama dah tak datang. Ni dia. So alhamdulillah lah dapat rezeki macam ni. So last kali tu lobannya strike off kamera. Okey sahabat, lanjut.